Assalamualaikum guys, welcome ke konten apa? Kalau nak tahu, let's go! Let's go! Let's go! Shut up! So guys, untuk konten kali ni lain daripada yang lain, yang di mana kalau macam sebelum ni aku banyak mengkongsikan dengan korang pasal dark side dadah kan, pasal dark side pedem, piu-piu. Tapi untuk kali ni ada seorang viewers aku ni, dia kongsikan pengalaman dark side daripada dia, tapi bukan berkaitan dadah. Cuba kau teka berkaitan apa? Salah guys. Yang jawapan sebetulnya adalah berkaitan dengan hubungan. Yang di mana viewers aku yang kali ni adalah seorang perempuan, dan sekarang ni dia dah di fasa wanita yang berjaya dan wanita yang bahagia, dan dia menceritakan dekat aku pengalaman yang menjadikan trauma dalam hidup dia, yang di mana benda ni terjadi 20 tahun lepas. So untuk 20 tahun lepas, apa yang terjadi dengan dia ni guys? Kalau kau nak tahu, wanita yang berceritakan dekat aku ni, aku letaklah dia ni, nama dia sebagai L. L ni dia menceritakan dekat aku yang bahawasanya dulu dia ni seorang budak kampung, perempuan kampung guys. After dia SPM, dia nak keluar ke bandar dan dia rasa dia nak merantau seorang-seorang dalam mencari pekerjaan yang orang kata lagi bagus lah daripada pekerjaan kampung. Bukan nak cakap kerja kampung tak bagus, tapi time tu dia ada niat untuk dia nak ubah kehidupan keluarga dia guys. So guys, L ni dia bermulakan kerjaya dia sebagai seorang kerani di sebuah satu company. Dia bekerja situ lama juga, dalam setahun lebih. Dan dalam setahun lebih tu guys, kalau korang nak tahu, dia ada terjumpa dengan seorang lelaki guys. So lelaki yang dia jumpa ni guys adalah lelaki yang first confess dekat dia pada ketika tu. Maknanya dia ni kan perempuan daripada kampung, so dia bekerja macam biasa, dia kerja office hour sebagai seorang kerani. Lepas tu dalam setahun lebih selepas daripada dia datang dekat KL tu, dia terjumpa seorang lelaki yang berani confess dekat dia waktu tu. Dan kalau kau nak tahu, waktu tu dia menceritakan dekat aku, dia tak adalah berapa cantik sangat pun kan? Dan dia tak adalah pakai outfit yang gempak-gempak. Dia stay lagi dengan outfit yang lama dia pakai, maksudnya dengan baju kurung apa benda semua tu kan. Yelah, kerja kerani kan kebanyakan bebas nak pakai apa, yang penting menutup aurat kan. Okay guys, nak dijadikan cerita, pada waktu tu dia kenal dengan seorang lelaki ni, dan lelaki tu mula confess dekat dia secara tiba-tiba guys, yang di mana dia ni tak tahu lagi lelaki bandar ni macam mana. Dan waktu tu sebelum dia terima confess daripada lelaki tu, dia nak berkenalan dulu dengan lelaki tu. So guys, dia pun berkenalan dengan lelaki tu, dia ajak lelaki tu buat kawan, dan dia rasa waktu tu, dia rasa lelaki tu memang sangat-sangat baik guys, yang di mana 3 bulan yang pertama tu memang sweet. Memang lelaki tu hantar pergi balik kerja, lepas tu belanja makan, bagi duit sikit guys. Waktu tu memang orang cakap kan, kentut pun bau wangi lah waktu tu dia orang bercinta tu. So guys, lepas daripada 3 bulan tu guys, tiba-tiba terjadilah satu benda yang di mana lelaki ni ajak perempuan ni untuk berkahwin. Tapi sebelum berkahwin, perempuan tu ada L ni dia cakap dengan lelaki tu, sebelum kau nak kahwin boleh, cuma yang kau kenalah tunang dulu, kenalah jumpa family aku dulu. Ada cakap macam tu. So guys, lelaki tu pun jumpalah family perempuan ni waktu tu di kampung, dan dia jumpa family L ni, dan dia cakap dengan family L yang dia betul-betul suka dengan L, dan dia boleh jaga L sebagainya macam itulah. Nak dijadikan cerita, kira keluarga L ni pun bersetujulah dengan lelaki ni, dan waktu tu pun diorang kira jadi macam merisik, nak dikatakan tunang pun boleh lah waktu tu kan. So guys, bila diorang dah lepas bertunang guys, yang di mana lelaki ni guys, sikit-sikit dia naik kepala tau, yang di mana guys, tiba-tiba waktu tu kan L ni dia duduk kat bandar, dan dia ni duduk rumah sewa dengan kawan-kawan perempuan yang lain. Waktu tu lelaki ni dia dah berani cakap mengapa dengan L. Dia cakap macam ni, dia dah berani bagi tahu L, dan dia berani minta pada L. Dia cakap, dia kata kalau boleh dia nak L ni duduk sama-sama dengan dia dekat satu rumah guys. So guys, waktu tu L memang sayang sangat dengan dia ni, dan L pun
ikutlah cakap dia. Dia pun berpindah dekat satu rumah ni, yang di mana guys, rumah tu pada awalnya diorang berdua je duduk. Tapi guys, L baru tahu yang lama kelamaan sebenarnya rumah yang diorang duduk ni adalah rumah sewa lelaki guys. Yang di mana lelaki dia tu memang tak bagi tahu dia yang rumah ni ada kawan-kawan yang tinggal lah. Dia tak bagi tahu pun benda tu guys. So guys, nak dijadikan cerita, bila L dah duduk rumah tu dalam 2 bulan, L baru perasan dan tiba-tiba ada orang lain masuk rumah apa benda semua kan. So L ni bagilah tahu lelaki tu, dia cakap kan, you kata ni rumah you. Tu lelaki tu cakap, I tak cakap ni rumah I. Dia cakap ni rumah kongsi. Tak apa, I duduk dalam sini dengan I. Lepas tu dia cakap, L tu cakap dengan lelaki tu, bukan tak boleh, masalahnya dekat sini tak ada pun perempuan. Yang ada perempuan I seorang je. So bila nak dijadikan cerita, lelaki ni sebenarnya psikopat. Sebenarnya lelaki yang psycho, yang di mana bila L cakap macam tu dengan dia je, tiba-tiba lelaki ni terus angkat tangan. Dia terus belasah si L ni. Dan L ni jadi terkejut guys. So apa yang lelaki tu cakap dekat L, dia cakap macam tu, kau duduk je sini, kau jangan banyak cakap, aku akan bela kau dekat sini. Guys, waktu tu dah jadi macam cerita lain dah guys kan. Bermula dengan bercinta, lepas tu sekarang jadi macam L ni terpaksa duduk dekat rumah sewa lelaki guys. Ok, nak dijadikan cerita guys, pada waktu tu bila lelaki tu dah angkat tangan dekat L jadi macam terkejut. So dia terkejut, dia pun duduklah dalam bilik. So bila dia duduk dalam bilik, lelaki tu emosi. Dan bila lelaki tu masuk dalam bilik, lelaki tu tengok L menangis. Daripada dia panas baran, dia terus jadi macam puju. Dia terus jadi macam, sayang okey tak? Saya minta maaf lah tadi apa semua. Dia terus berubah guys. Dia terus berubah, yang di mana lepas daripada dia pukul L tu, dia terus jadi macam biasa. Dia terus jadi macam normal. Dan dia jadi macam kesian dengan L. So guys, L pun diam pada hari tu. Dan ada malam tu, L dah berniat untuk dia nak lari daripada rumah tu. Tapi masa dia nak lari daripada rumah tu, rupanya bilik tu dah dikunci oleh lelaki tu guys. So guys, ceritanya bermula yang L ni nak pergi kerja. Dia nak pergi kerja dan dia dapat tahu yang pintu tu terkunci guys. So dia pun biarlah lama. Dan dia cari handphone dia tak jumpa. Semua benda lelaki tu dah pegang guys. So bila dalam tengah hari macam itu, lelaki tu balik, lelaki tu masuk bilik, dan L ni marah-marah lah. Lelaki tu dia kata, kenapa kurung dalam ni apa benda semua, sebab dia nak pergi kerja apa benda semua. Dan time tu lelaki tu rembat dia lagi sekali. Dan lelaki tu cakap dengan dia, engkau aku yang punya. Sekarang ni engkau tak payah kerja dan kau kena berhenti kerja. Kau kena duduk je rumah ni dan kau kena layan je aku. Itu je tugas kau. Guys, waktu tu L jadi macam sangat-sangat takut guys. Dia baru bercinta, tapi sewaktu tu dia dah pun jadi hamba kepada lelaki tu guys. Pada mulanya L memberontak dan setiap kali dia berontak, lelaki ni akan pukul dia. Dan sampai satu ketika yang di mana L ni cuba nak mencederakan diri dia sendiri, lelaki ni dapat tahu dan lelaki ni pukul dia teruk-teruk guys. So bila lelaki ni pukul dia teruk waktu tu dan L ni dah tak bermaya, kau tahu tak apa lelaki ni buat? Lelaki ni guys, dia ajak kawan-kawan serumah dia tu masuk dalam bilik dia dan buatkan L ni jadi macam binatang guys. Guys, aku rasa macam cerita ni sangat-sangat scary bagi seorang budak kampung yang baru datang ke bandar tak sampai 2 tahun lagi pun, tapi dah kena macam gini guys. So guys, bila L tu kena guys, dia memang sangat-sangat lama, yang di mana waktu dia dalam proses didera dan dirogol ketika tu, benda tu berlanjutan selama 6 bulan guys. Dan guys, pada akhirnya dia berdoa dan Allah pun dengar doa dia. Allah angkat doa dia ni guys, yang di mana rumah tu diserbu oleh polis, yang di mana lelaki tu terlibat dalam kes samun guys. Dan bila lelaki dan geng dia ditangkap, waktu itulah hari kemerdekaan untuk L guys. Setelah sekian lama dia hilang guys,
parents dia cari dia. TL ni dia tak tahu. Dia tak tahu nak check, nak bagi tahu siapa sebab handphone dia dirampas. Dan tiap kali family dia check dia je, yang akan balas chat tu adalah lelaki tu guys. Lelaki ni memang sangat psycho guys. Dan akhirnya bila lelaki tu ditangkap, barulah L keluar dan L menceritakan kisah dia tu dekat family dia. Dan family dia pula buat report pasal lelaki ni kan dah memang kena tangkap kan, kes sabun. Dan time tu pula lelaki tu ditambah pula kesalahan dia guys. Dan Alhamdulillah sekarang ni L ni dia dah jadi wanita yang berjaya dalam perniagaan dan juga memiliki keluarga. Dan bagi dia cerita ni sangat-sangat sadis untuk dia, yang di mana benda ni jadi trauma, yang betul-betul trauma, yang di mana dia takut untuk nak kenal lelaki. Tapi Alhamdulillah dia cakap lelaki yang sekarang ni, lelaki yang jadi suami dia sekarang ni dapat terima baik buruk dia guys. Dia cakap juga dengan aku betapa beruntungnya dia dapat suami dia yang tak terniat pun untuk nak menceritakan balik keadaan-keadaan lama. Yang lepas tu lepas lah, bab kata suami dia yang sekarang ni. So guys, moral of the story dekat sini, apa yang aku nampak daripada cerita ni guys, kepada korang perempuan yang ada niat nak merantau, pastikan engkau ni betul-betul kenal lelaki yang kau nak kenal tu. Aku bukan nak cakap semua lelaki jahat, tidak. Tapi lelaki ni kau kena tahu sifat dia memang akan attack perempuan. Dan untuk perempuan, aku harap kau dapat jaga diri dekat luar sana, yang di mana sekarang ni dunia semakin kejam dan engkau kena belajar untuk protect diri. So guys, itulah perkongsian daripada cerita aku. Kasih kebenaran untuk aku sharekan benda ni dekat korang. So guys, itu saja konten untuk kali ni. Sebab apa, viewers aku ni dia baru seorang bagi cerita dekat aku. Dan untuk korang semua yang ada nak berkongsi lagi pengalaman-pengalaman ataupun sewajarnya lah nak bagi cerita pasal dadah ke, pasal dark side yang korang alami, apa benda semua ke, jangan risau, aku takkan dedahkan korang dan aku akan dedahkan cerita korang saja guys. So kepada yang nak kongsi, apa tunggu lagi, boleh follow semua social media aku, DM saja aku dekat situ, dan aku akan mendengar dan aku akan fahamkan cerita korang sebelum aku ceritakan dengan diorang ni semua. So kepada yang tengok ni, terima kasih support aku guys. Jangan lupa follow semua social media aku. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi untuk the next content. The next content apa? Tak tahu lagi. So, Assalamualaikum.